Seorang jurutera kalah secara tidak adil kerana satu soalan perangkap dalam rancangan Siapa Nak Jadi Jutawan. Tapi apa yang dibuat selepas itu memang tak dijangka. Pada tahun 2000, seorang jurutera bernama Ed Houghton sedang mendominasi permainan. Dia berjaya menjawab 6 soalan pertama dengan mudah. Tapi bila masuk soalan ke-7, keyakinan dia terus berubah kerana kali ini soalannya berbunyi, para saintis di England mengubah sayur apa supaya ia akan bercahaya apabila memerlukan air. Ed langsung tak tahu jawapannya. Dia akhirnya guna bantuan penonton dan 64% memilih tomato. Hampir tiada yang pilih kentang sebab ia tumbuh di bawah tanah. Jadi Ed pun jawab tomato. Tapi peliknya, jawapan sebenar ialah kentang. Sebab walaupun tomato nampak betul, secara teknikalnya, tomato adalah buah, bukan sayur. Jadi ia diketepikan. Namun isu itu tidak berhenti di situ. Hos rancangan marah dengan soalan tersebut dan Ed buat rayuan. Siasatan kemudian mendapati eksperimen kentang bercahaya itu sebenarnya dilakukan di Scotland, bukan England. Disebabkan kesilapan itu, Ed dijemput semula ke rancangan tersebut dan kali ini dia jawab semua 16 soalan dengan tepat dan menang hadiah utama hampir $2 juta. Kenapa dah tak ada rancangan seperti ini? Komen pandangan korang.